Assalamualaikum semua, selamat puasa. Saya Rifki dari TV PSS Tangkerawan. Hari ini saya ingin berkongsikan beberapa aktiviti yang dijalankan di sekolah kami sepanjang bulan Ramadan. Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah menjalankan solat Id Ramadan pada waktu rehat setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Daripada 83 tahun kamu berdoa ada di sana. 1000 bulan lebih baik. Dia tak tahu dah, tapi dia lebih baik. Banyak yang dibicarakan asal-usul Lailatul Qadar ni. Kenapa Lailatul Qadar ni sangat? Okey, start melalui contoh. Pelbagai topik menarik telah disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah. Oh ya, terdapat kuis untuk setiap slot tau. Betul. Selain itu, tadarus Al-Quran juga dijalankan di surau. Seramai 30 orang murid terlibat. Alhamdulillah. Teruskan antara pengajaran Al-Quran SP301 pada setiap waktu rehat. Kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian dulu daripada saya. Semoga pintu keberkatan sentiasa terbuka untuk kita semua. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.